Ada orang pernah cakap, daripada ambil Myvi Advance tu, baik ambil Azia Advance je, saiz lebih kurang, jimat pula tu. Tapi, betul ke statement macam tu? Okey, secara luaran, memang nampak Azia Advance ni makin besar. Wheelbase dia 2525mm, lagi panjang daripada Myvi. Tapi, Myvi lebih lebar dan panjang secara keseluruhan. So, ruang dalam dia tetap rasa lagi luas. Enjin, Azia 1.0 liter, Myvi 1.5 liter. Kalau dalam Azia tu kau seorang je hari-hari, Azia ni memang cukup lah. Tapi kalau dah bawa 4 orang naik bukit lalu highway, Myvi jauh lebih selesa dan responsif. Jimat minyak, confirm Azia menang. Tapi Myvi pun taklah telan minyak kuat sangat. Average 20 km per liter pun boleh dapat kalau kau bawa steady-steady je. Ciri keselamatan, dua-dua dah power. 6 airbag, ASA 3.0, blind spot monitoring, semua ada. Cuma Myvi ada adaptive cruise control lah. So, kalau bajet kurang dan kau nak kereta yang ringkas tapi lengkap, Azia Advance memang pilihan yang tepat. Tapi kalau nak long term comfort, bawa family dan tak nak rasa lemah bila naik genting, Myvi Advance pilihan yang lebih baik lah. So, kau rasa patut tak jimat RM10,000 dan ambil Azia, atau tambah sikit dan rasa puas hati dengan Myvi? Komen sikit pendapat kau.